Bos asyik-asyik minta meeting. Asyik-asyik minta meeting. Perlu ke? Produktif ke? Korang ada bos macam ni tak? Jom saya kupaskan kenapa benda macam tu berlaku. Antara sebabnya ada bos yang macam ni, kemungkinan besar bos tu adalah bos blue brain. Kalau kita tengok kat sini bos blue brain, kalau boleh semua benda nak discuss, semua benda nak demokrasi, semua benda nak ada konsensus. Apa tu maksud konsensus? Bos yang macam ni, dia akan nak pastikan semua orang kata halaman yang sama, page yang sama. Maksudnya kita nak buat buku yang warna hijau ke buku warna biru? Nak buka buku yang warna biru ke warna biru? Warna buku dia kena setiap seorang ditanya, semua orang setuju, barulah dia boleh berjalan. And that's why dia selalu minta meeting untuk nak dapatkan same page lah, orang katakan. Now, produktif ke tak produktif? So, kalau macam tu kurang produktif lah. Okay, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh ikut style Jeff Bezos daripada Amazon. Apa dia buat adalah meeting bukan untuk berdiscussion, tapi untuk decision making. So, apa dia buat? Sebelum datang meeting, dah ada memo, dah ada orang kata agenda, apa decision nak kena buat. Dan sebelum datang meeting, semua orang dah kena up to date dengan maklumat-maklumat dan info yang diperlukan untuk buat decision. Bukan masa meeting baru nak cerita. Bukan sebelum tu dah cerita sama ada melalui email dan sebagainya. 20 minit pertama meeting tu memang dah set untuk semua orang dipaksa untuk baca maklumat-maklumat yang terkini. Okey, supaya semua orang ada maklumat cukup, dan barulah mereka akan buat decision. So dia paksa diri kita untuk decide, not berdiscussion. Okay, saya rasakan bermeeting yang panjang-panjang dan meeting yang tak perlu adalah antara sebab terbesar kenapa sebuah syarikat tak grow. In fact, as a country pun saya rasakan meeting yang banyak sangat ni tak membantu Malaysia. So marilah kita cuba untuk kurangkan supaya kita jadi negara yang lebih maju. Belajar sesuatu tak? So bos korang macam mana? Berapa kali bos minta korang bermeeting? Tolong komen di bawah. Macam biasa, nama saya Firdaus Johari, coach kreativiti anda. Fikir-fikirkan.